Ok, hari ni saya pasang tinted yang tinted ni pun saya pasang yang biasa-biasa je masa beli kereta ni dia dah bagi voucher tinted 500, tapi itulah tinted 500 tu pun atas kertas je, lepas tu kena tambah juga lepas tu bila saya tanya kat tempat tu, kalau yang murah ni ada tak? Ada, 200.5 kata. Tapi tambah juga, tak boleh gunakan 500 tu. Maknanya yang murah 200.5, yang mahal pun kena tambah lagi 400 lebih. Jadi sama je lah voucher tu, maknanya yang 500 dalam dia punya mesej tu bagi saya macam tak ada apa lah. Tapi hari ni saya pergi kat satu tempat ni lah dia bagi saya grade yang agak baik juga tu, yang agak baik juga tadi dah test gunakan meter dia. Tengok dia punya haba dia pun taklah berapa kuat harga dia lagi murah daripada apa yang ditawarkan. Kalau di sana saya dapat 250 tu yang jenis ni yang nipis ni tinted ni susah nak faham macam mana dia punya cahaya tu kalau pakai meter, pakai lampu lah kan. Tapi awak boleh usik dia punya ni nipis kalau awak usik dia nipis tu maknanya dia punya kualiti dia rendah sikit lah kalau yang ni dia bagi saya 130, lagi murah kan. Yang sana yang biasa pun dah 250. So di sini saya dah tahulah sini okey lah ni 130. Tapi kalau awak tengok dekat online lagi murah, bawah 100 pun ada semua sekali. Jadi kalau nak yang murah ni, kalau nak cerita 250 tu murah bagi saya, apa yang murahnya 250 kalau tinted asal gelap je. Ada orang lain boleh bagi sampai harga bawah 100. Tu saya abaikan saja voucher yang 500 yang saya dapat tu. Tak apalah, saya cari sendirilah So sekarang ni saya pasang yang saya gunakan sekarang ni adalah yang jenis ni saya campur-campur lah yang mahal duduk depan, kiri kanan, yang belakang gelap je lah. So kalau awak nak pasang tinted ni, awak cari dah banyak tempat lepas tu tanyalah dulu mana-mana tempat yang agak murah. Ada tempat yang murah je, yang tak semestinya satu tempat tu je. Kalau murah kita kecil, kita perlulah rajin explore dulu rajin mencari jangan cepat-cepat asal nampak kedai je terus pasang itu saya punya pendapat lah. Ok, seterusnya hari ni pasang tinted tinted pun tak adalah yang mahal, yang sedang-sedang aja yang biasa-biasa je, asalkan ada gelap-gelap sikit dah lah. Kalau nak pasang tinted yang beratus-ratus orang tak mampu pula nanti banyak lagi bajet nak disalurkan ke tempat lain. Inilah seadanya tapi harap-harap okey lah. Kita jangan terlalu perfect sebab kereta ni buat perfect pun ni ialah benda berjalan kan, nanti macam-macam boleh berlaku, kita pun tak tahu nasib macam mana seadanya lah dan inilah proses untuk pasang tinted pasang tinted ni jangan buat main ada yang sampai beratus-ratus pun ada dekat ribu pun ada tapi macam saya punya kereta ni ajar ramah je, so seadanya lah ok, di sini saya nak share sikit kepada anda tentang tinted ni kalau awak dah pasang tinted dah warna hitam macam ni sekarang ni pun dah tak ada masalah kan, dah lulus kan, kita boleh pasang tinted warna hitam kan. Tapi apa yang saya request kat sini pada tempat yang pasang tinted ni adalah pada bahagian atas ni saya potong tinted ni janganlah sini awak gelapkan sekali, nanti memang tak nampak tu. Saya pernah follow ada kereta yang pasang tinted warna hitam macam ni kan, pada lampu brek ketiga dia ni dia tutup habis dah lah, bila ni nyala tu kan mendung je lampu brek tu, kalau tak pandang betul memang tak nampak lah. Jadi benda ni kalau malam awak nampak lagi dia punya cahaya tu, tapi kalau hari siang memang tak nampak. Lampu brek ketiga ni pada saya memang bagus lah kalau harapkan lampu brek saja memang kita nampak dia lebih cerah pada biasa kan, tapi lampu brek ketiga ni dah membrek so kat sini saya suruh dia potong macam ni kalau boleh kita nak buat apa-apa pun keselamatan tu kalau boleh jangan diabaikan lah setakat ni lah saya memang tak buat pun ni kita gelapkan separuh kan, memang bagus lah kan, sebab kalau kita gelapkan tu nanti kita tak payah gunakan ni kan sebab dia dah gelap kan. Tapi pada saya lah kan apa guna ni benda ni kalau kita nak gelapkan lagi, kalau hari terang kita turunkan saja kan. Tu kalau awak punya bahagian atas tu kan dia dah gelap yang tu kan, gelap kan, nanti you tengok kereta tu kan kalau hari malam kan ataupun kalau hari biasa kan, dia tengok kereta tu dia macam sempit. Itu pandangan saya. Awak perasan tak bila kereta tu awak dah gelapkan atas tu, gelap melintang kan, di situ sampai situ gelap kan, nanti awak tengok kereta tu sempit. Kalau awak daripada dalam kalau awak mandu memang rasa redup, tapi bagi saya lah, kita kalau boleh kereta ni kita nak tengok luar tu luas kan, luas senang nak tengok kan, tapi nanti nampak sempit. Itu pandangan saya.
Dan kalau tak salah saya lah, saya tengok kalau kat Jepun pun, orang Jepun dia tak suka buat macam tu. Sebab saya tengok kereta-kereta half-cut kan, kebanyakan dia cermin tak ada lah, atas tu garis-garisan gelap. Tadi dia tanya saya nak buat ke tidak, tapi saya kata tak nak lah. Sebab saya suka tengok pada bahagian luar dia nampak luas. Itu pandangan saya. Pandangan awak saya tak pasti. Kalau awak suka awak buat lah, tapi kalau saya memang saya tak nak buat lah. Yang atas tu jadikan dia gelap separuh gelap separuh kan, tambah lagi tinted kan, bagi gelap. Sebab nanti kita nak tengok luar tu luas bagi kita lah yang mandu kereta ni kan. Kalau boleh modifikasi yang kita buat tu jangan sampai mengganggu kita punya penglihatan lah. Ok, cermin depan dah siap pasang kualiti kerja dia memang hebat lah. Tak sangka lah kedai macam biasa je kan. Aircon tak ada, apa tak ada. Ingatkan ada pipa macam ni, abuk boleh masuk lekat-lekat. Oi, hebat lah kerja dia. Tak ada apa bubble ataupun abuk macam awak pasang protection handphone tu kan. Dulu saya pernah pakai kereta Viva tu kan, ada dia punya abuk macam ni. Daripada beli sampai jual lah kereta tu macam tak sempurna lah sebabkan dia punya ada satu macam benang halus ke abuk tak mesti lah Saya tak sangka juga kedai ni okey juga rupanya walaupun macam ni Okey, dah siap pasang Yang depan saya gunakan nano ceramik saya nak sebut pun tak kerti tadi depan kiri kanan nano ceramik, kiri kanan dengan belakang pakai biasanya. Itulah yang saya boleh buat kena jimat-jimat juga campur-campur sikit lah dia punya filem tu kan. Yang penting depan lah depan ni dah agak panas sikit kan. Okey, kita dah siap pasang ini keadaan ni tadi sudah test jalan waktu tengah hari tapi ni hari gelap nak hujan ni tadi okey lah tak terasa panas sangat sebab pakai nano apa tu kan, ceramik kan. Nano ceramik. Bini keadaan dalam ni nampak geduk tapi nampak terang jugalah, taklah gelap sangat. Seadanya lah buat sikit-sikit kan, setakat mana mampu. Pasang tinted, nak harapkan tinted voucher tak berapa jimat pula kan. Okey, untuk kos pasang tinted tadi saya lupa nak beritahu. Nano ceramik ni kos dia dengan belakang 290 sahaja. Kalau saya ambil yang package yang gunakan voucher tu yang 500 tu, saya dapat warna hitam botol kicap je. Hitam saja. Tu yang nipis kan. So ini tak ada voucher pun dapat yang jenis macam ni kan. So bagi saya not bad lah Okey, beginilah seadanya So kalau awak nak pasang untuk Ajar Ramah, jangan lupa carilah sebanyak tempat yang boleh. Jangan bergantung pada satu tempat saja. Cari banyak-banyak tempat. Ambil masa Kedai yang saya pasang printer ni memang sempoi Dia beritahu saya satu hari jangan turunkan cermin Lepas tu saya cakap takkan tak ada stiker pun semua. Memang tak ada stiker. Lalu saya letaklah masking tape ke. Inilah kerja dia. Letak masking tape macam tu je. Kedai tinted ke kedai apa ke, kadang-kadang dia nampak macam biasa je kedai dia, tapi kualiti kerja dia memang hebat. Kadang-kadang ada kedai yang nampak hebat sangat dengan bilik aircon dan sebagainya, tapi cas mahal tapi kualiti kerja taklah sebaik mana. So yang paling penting cubalah cari kedai yang kualiti kerja dia bagus. Cermat Pada ni saya nak pasang reverse sensor pada Ajar Ramah. Ini dah reverse sensor third party yang beli online Kat sini dia ada bagi dia punya sensor, ada 4 sensor. 1, 2, 3, 4. Semua 4 sensor ni kena masuk. Ada di ni point ni 1, 2, 3, 4. Nanti bila dah masuk, hampir dengan objek ni akan berikan bacaan kat sini. Nanti ada gambar kereta kat sini. Ada sensor pertama, kedua, 3, 4. Tengoklah mana yang paling hampir. Nanti dia punya signal tu makin lama makin besar So kalau dia jauh, signal tu kosong. Ni ada dia punya monitor Kalau awak nak pasang reverse sensor, awak kena kaji dulu dia punya keadaan litar dia dengan kesesuaian dia sebab bila kita tak kaji, nanti bila awak nak buka bumper, tak bahal nanti awak kena buka 4 sensor ni. So kat mana awak nak tempatkan benda ni? Yang betul tegak 90 darjah dengan satu lagi condong sikit 90 darjah. Jangan terlalu bawah. Kalau terlalu bawah nanti sensor ni mengesan objek kat bawah, nanti dia dah bunyi dah. Tapi kalau kita tengok kat sini dia ada pemantul kan, dia dah buat siap-siap dah. Ini atas, ni bawah. Sini kita akan pasang dalam keadaan macam ni lah. So jom kita tengok dekat kereta. Tu Ajar Ramah kat sini dah ada 2 lubang sensor. 1, 2 dah ada 2 sensor. Sensor kita ada 4. So kalau saya tak akan pasang kat depan lagi Kalau saya akan pasang sebelah sini Sebelah sini kita boleh kesan objek yang datang daripada sebelah sini dan sebelah sini So kena sesuaikan lah kalau boleh letak masking tape dulu, target kat mana nak tebuk. Nanti bila kita dah buka bumper, kita terus tebuk saja kat sini.
saya tak berani nak tebuk terus sebab saya tak tahu apa ada kat dalam ni. Ada wiring ke, ada besi ke apa ke. Jadi saya tanda dulu tak pernah buka bumper Asia Rahman ni. Untuk bumper belakang bumper depan dah pernah buka gitu kan. Bumper Asia telah pun dibuka macam ni keadaannya. Bumper Asia ni memang compact, dia terlalu rapat dengan dia punya bonnet Sebab tu kalau pakai Asia ni kan, dia punya bumper dia kalau accident sikit kan, habis. Mesti dia punya bonnet ni habis ni. Dia memang paling cepat kena pada bahagian sini habis ni. Sangat hampir lah Okey, inilah keadaan bumper dah buka So apa yang saya nak sampaikan kat sini adalah ni. Setiap kali kalau kita buka bumper, kita mesti ada satu soket macam ni. Soket yang mudah kita disconnected dia punya soket dengan bumper. Macam ni untuk lampu kan, lampu kiri kanan. Nanti bila kita nak pasang kita punya reverse sensor tu, pastikan bila nak buka bumper kita mudah untuk disconnect dia. Kita tengok pada location ni, kalau kita nak pasang dia punya reverse sensor, saya rasa tak ada masalah. Sebab ni ada ruang kosong kat sini. So ruang kosong banyak kan ni. Banyak So kita akan tempatkan dia punya ni. So kita letak sini lah Nanti kita akan balut dengan plastik supaya kalau kena hujan pun dia tak mudah kena air Lepas tu pastikan dia dalam keadaan tegak Jangan dalam keadaan dia macam ni, nanti air bertakung Itu nanti kita akan rancang untuk memudahkan kita buat kerja. So sekarang kita akan buka lampu dan kita akan cari kabel mana nak pakai untuk supply, dan kita akan sesuaikan dengan keadaan dia Pakai skru lampu sudah buka, saya longgarkan. Terus sekarang ni kita akan cari kabel ni, kabel mana yang digunakan untuk lampu reverse. Sebab supply tu penting untuk kita nak tapping, untuk nak onkan kita punya. So kita akan tapping pada kabel positif dengan negatif dia untuk dapatkan supply So kalau ikutkan kat sini, saya akan ambil dari bawah lah. Kalau ambil di atas, nanti kalau nak tukar lampu nak kena buka pula untuk reverse sensor. Jadi kita ambil dari bawah, kita tapping dari bawah okay, onkan kita punya switch. Lepas tu kita letak pada position reverse Sekarang ni kita akan cari kat mana dia punya lampu reverse punya supply Okay, dah dapat Okay, inilah supply lampu reverse kalau awak tengok tu, itu reverse Okay, langkah selanjutnya kita akan buka tip ni Tadi kita dah tengok kita dah check kabel positif dia adalah pada kuning, negatif dia adalah pada bahagian putih hitam So kita akan sambung pada kabel ni. Ni kuning, kuning, putih, hitam. Ni satu putih, satu lagi putih hitam. Kuning satu, putih hitam satu. Putih campur hitam. Ni dua ni. Ni negatif Jangan buat terlalu ujung Terlalu ujung nanti awak nak masuk soket sudah susah Kita nak kawinkan dia kat sini Kawinkan dia kat sini Okey, sekarang ni saya dalam proses nak sambung kabel untuk supply kita punya reverse sensor. Kalau boleh gunakan soldering. Soldering ni walaupun awak potong dia punya kabel macam ni, tapi awak tak gunakan twist kan. Bila awak solder tu punya resistance dia zero Dia seolah-olah kabel tu dalam keadaan tersambung elok bukannya tapping-tapping. Kalau tapping-tapping kanan longgar-longgar semua tu bahaya So sekarang ni saya akan solder dia. Lepas tu kita masukkan heat string dan tube Lepas ni kita masukkan tube, lepas tu kita rapatkan dia dan solder atas dengan bawah Okay, kat sini saya tunjuk satu contoh yang dah buat dah solder, dah masuk heat string, kita dah bakar. Yang ni saya solder, nanti saya masukkan heat string, tentu saya bakar. Daripada pengalaman saya lah, kalau awak buat macam ni, awak pakai kereta ni sampai 10 tahun ke 20 tahun ke, kalau ada umur dia punya error dia memang tak ada sebab dia dah sambung balik. Dia bukan pakai klik okay. Dia punya condition sambungan tu memang sambung terus, disambung terus, tak ada longgar-longgar, tak ada isu longgar. Antara kelemahan insulation tape ni lah, kita nampak dia okey kan, tapi nanti kalau you dah lama-lama dia macam jadi berminyak. Kecuali yang kilang punya lain kualiti dia. Kalau awak beli kat kedai tak dapat macam ni macam kilang punya, dia liat dia lain macam. Kalau macam biasa ni, nanti dia punya ni jadi berminyak, dia tak tahan So sebenarnya lepas ni kita akan balut, nak keluarkan kabel ni untuk power pada kita punya ni. Kita test sekejap Okey, dah sambung, dah balut macam ni, dah keluar dalam ni kita dah tengok tadi. So sekarang ni kita sambung ke controller, kita tengok dia boleh fungsi ke tidak. Okey, dah sambung ni controller kita. Ni kita ni controller, supply di situ dia dah masuk kat controller. Satu untuk sensor, satu untuk kita punya monitor Kita masuk gear reverse, tengok dia punya supply ada ke tidak
Masuk gear reverse. Okay, IG. Nampak oh, dah ada bunyi tu, nampak. Nampak Terus sekarang ni supply kita betul lah. Kita dah ambil supply daripada lampu reverse. Dah bagi dekat sensor. Kita dah boleh tengok. So ni dah tak ada masalah. Ni so betul pertama betul, kedua pastikan betul-betul rapi jangan buat lebih kurang. Buka cover reverse camera ni ini yang Pro 2 punya. Mungkin sama mungkin tidak dengan saya punya. Kalau tak sama kena modified untuk nak masukkan sensor ni. Ni cover dia. Okay, lubang dah tebuk lubang yang dia punya standard tak dipasang sebab Pro 2 dia ada sensor special dia. Ni ikut pada dia punya design Ni saya besarkan balik lubang tu, saya kena follow balik lubang sensor ni Ni sensor dah potong ni Okey, sensor saya masukkan tapi belum tekan lagi Saya tengok pada bahagian dinding ni pada bahagian ni owning dia ni, pastikan dia kat atas jangan kat bawah pula. Okey. Tekan. Masukkan adjust Okey, di sini saya dah buat perubahan di mana saya tak jadi letak dia punya display ni dekat depan. Selalu kira kalau saya nak buka dia punya ceiling ambil masa sebab nanti akan datang saya cadang nak pasang reverse camera kan. Jadi buzzer ni just jadi guide sajalah untuk kesan kalau ada halangan di belakang kan. Okey, ni ada sikit alert kalau awak buka Azirama hati-hati kat sini ada getah getah ni sangat cair kalau kena kat plastik kita boleh lap lagi, tapi kalau kena kat ceiling awak tak boleh buat apa-apa Boleh hitam tangan dia macam kat pintu tu. Dia nak tutup getah ni. Kalau nak buka tu hati-hati. Jangan sampai kena kat ceiling. Kalau kena kat permukaan plastik ataupun dinding, kita boleh lap lagi. Kita gunakan sticker remover Tapi kalau yang kena kat ceiling ni tak dapat buat apalah Itu risiko tinggi hati-hati Saya dah pasang dia punya modular ni dengan dia punya sensor power dengan monitor dia. Ni monitor dia, tapi monitor kita tak nak pakai monitor, kita pakai buzzer dia je untuk indicate sebab nanti kita akan gunakan reverse camera. Dah tak nak tengok dah. Susun elok macam ni Jangan terlalu panjang kabel, jangan terlalu pendek. Lepas ni kita akan balut dengan plastik. Untuk wiring ni kalau awak buat terlalu detail nanti nak buka pun susah. Kalau saya memadai kita balut macam ni Kalau ada air masuk dia akan jatuh ke bawah. Tujuan dia kalau kita nak buka bumper ataupun ada kerja-kerja yang kita nak buat, kita senang nak buka dan pasang balik Okey, dah siap pasang cuma kawasan bersepah sikit Okey, sebentar dulu. Inilah dia keadaan dia. Azirama dah terlebih A1. Standard ni Azia pun ada 2 sensor. Azirama dah ada 4 sensor. Ini sensor pertama, kedua, ketiga, keempat. 4 sensor. Azirama dah ada 4 sensor. Saya beginilah seadanya. Sensor ni saya letak reverse Dia ada bunyi tak? Tu. Sensor dah start kesan Kalau ikutkan gambar dia ada gambar tu, tapi saya terbalikkan Nanti kalau saya gaji nanti saya kedepankan juga boleh juga tu kan. Kalau saya gaji nanti saya cuba tu pandangkan dia punya gambar tu ke atas, bagus juga kan. Nantilah. Okey, beginilah dia sebentar lalu sensor dah start kesan tu. Bunyi saja Ini sebab saya tak pasang radio Kalau saya pasang radio nanti ada kamera, lagi senang faham lah Okey, kat sini saya nak test Saya punya sensor ni saya pasang kiri dan kanan kan, pada bahagian side tepi kan. Awak nampak tak kon tu sensor ni kita undur, kita tengok kalau sampai kat kon tu dia bunyi tak. Saya undur kalau langgar kon pun tak ada masalah Tengok katakan kita hampir sebab tadi kita pasang kat bahagian tepi kan. Nampak dia ada bunyi kan. Maksudnya kalau ada halangan hampir dengan bumper tepi pun dia boleh kesan. Dia bunyi Okey, so kita tengok macam mana keadaan dia tu. Macam tu itulah jarak dia masih lagi selamat Itu pun dia dah bunyi dah. Kat sini dia ada satu kelebihan di mana pada bahagian tepi pun kita ada pasang sensor ekstra supaya jangan terlalu hampir lah Nanti kan kalau waktu malam hujan ke apa kan, kalau maybe kita tak perasan adalah kita punya backup
Jangan sampai terkena Ini adalah salah satu ikhtiar saja Itulah contoh test pada kon Maksudnya bila pasang 4 sensor lagi elok kita boleh monitor kiri kanan, belakang. Kalau nak bagus ni pasang depan pula. Tapi tak nak lah. Okey, dah sini saya kasih dulu perkongsian saya tentang pemasangan reverse sensor pada Azian Rahmah. Jumpa lagi.